Selepas Sayong Pinang, Johor berdepan satu pilihan getir. Sama ada terus bertahan, atau menyesuaikan diri untuk terus hidup. Ancaman Portugis semakin hampir, perdagangan semakin tertekan, dan sebuah kerajaan tidak boleh bergantung pada perlindungan sungai semata-mata. Johor memerlukan pusat pemerintahan yang lebih kukuh, lebih strategik, dan mampu mempertahankan kuasa serta ekonomi. Dari keperluan inilah lahir Johor Lama. Sekitar 1540-an, Sultan Alauddin Riayat Shah kedua membuat keputusan besar. Pusat pemerintahan Johor dipindahkan ke Johor Lama, di tebing Sungai Johor. Lokasi ini dipilih kerana laluan sungainya sempit, berliku, dan sukar dimasuki kapal besar musuh. Keputusan ini mencerminkan tanggungjawab Sultan untuk melindungi kerajaan, bukan sekadar memerintah. Johor Lama dikenali sebagai Kota Batu. Di sinilah benteng dibina, meriam ditempatkan, dan sistem pertahanan disusun dengan lebih terancang. Johor tidak lagi bergantung pada pelarian atau pertahanan sementara. Kota ini dibangunkan sebagai pusat kuasa tetap untuk menghadapi ancaman luar, khususnya Portugis. Sungai Johor bukan sekadar laluan, tetapi medan yang dikawal. Johor Lama melambangkan kebangkitan semula maruah politik Melayu selepas kejatuhan Melaka. Namun Johor Lama bukan sekadar kota pertahanan. Ia dibuka untuk memastikan Johor terus hidup sebagai kuasa perdagangan. Selepas Melaka jatuh pada 1511, rangkaian dagang Nusantara terganggu. Johor perlu menggantikan peranan itu. Sungai Johor membolehkan kapal dagang masuk jauh ke pedalaman, terlindung daripada serangan laut terbuka. Johor Lama menjadi pelabuhan sungai yang aktif, menghubungkan Johor dengan pedagang Nusantara, China dan dunia Islam. Ekonomi inilah yang membiayai ketenteraan Johor. Pada tahun 1587, Portugis melancarkan serangan besar ke atas Johor Lama. Kota Batu diserang, istana dimusnahkan, dan pusat pemerintahan lumpuh. Serangan ini membuktikan satu perkara. Johor bukan kerajaan kecil yang boleh diabaikan. Ia cukup kuat sehingga perlu dimusnahkan. Secara fizikal, Johor Lama jatuh. Tetapi, Kesultanan Johor masih bertahan sebagai kuasa politik. Pada tahun 1587, Kota Batu musnah dan Johor Lama tidak lagi dapat dipertahankan sebagai pusat pemerintahan. Namun begitu, kehancuran ini tidak menamatkan Kesultanan Johor. Sebaliknya, Sultan dan pembesar berundur dari Kota Batu, lalu meneruskan pemerintahan di lokasi baharu. Dari sinilah, perjalanan kuasa Johor bergerak ke fasa seterusnya, meninggalkan Sungai Johor untuk membina kekuatan di tempat lain.